Salam sejahtera dan selamat datang ke saluran pusat pendidikan. Dalam perjalanan kita membesarkan anak-anak kan, pernah tak kita terfikir adakah pergerakan fizikal anak kita berkembang dengan baik selari dengan umur mereka? Hari ini kita nak berkongsi satu topik yang sangat penting untuk asas pertumbuhan anak kita, iaitu kemahiran motor kasar. Motor kasar ialah kemahiran kita untuk bergerak dan ialah asas untuk anak membesar, meneroka dan belajar dengan yakin. Okey, jom kita fahami sama-sama kemahiran motor kasar anak kita. Secara ringkasnya, kemahiran motor kasar ni merujuk kepada keupayaan anak menggunakan otot-otot besar pada badan mereka. Yang mana otot-otot besar ni merangkumi kaki, tangan, tubuh, iaitu bahagian dada dan juga untuk di bahagian belakang. Kemahiran inilah yang boleh menyebabkan anak-anak kita duduk dengan tegak, merangkak, berjalan, berlari, melompat dan menjaga keseimbangan badan semasa mereka beraktiviti. Kenapa kemahiran ini sangat penting? Pertama, ia membina postur dan kekuatan fizikal yang baik. Kedua, apabila anak yakin dengan pergerakan badan mereka, mereka akan lebih berani meneroka persekitaran. Dan tahukah ibu bapa, kemahiran motor kasar juga mempengaruhi fokus pembelajaran? Anak-anak yang mempunyai kawalan otot teras yang baik akan lebih mudah duduk tenang dan fokus apabila memasuki alam persekolahan kelak. Mari kita lihat peringkat perkembangan secara umum ya. Okey, pada umur 0 hingga 6 bulan, bayi mula menguatkan otot leher dan meniarap. Antara 6 hingga 12 bulan pula, mereka mula duduk, mula merangkak dan berdiri dengan sokongan. Apabila mencapai usia 1 hingga 2 tahun, anak sudah boleh mula berjalan dan mula berlari. Manakala bagi anak berusia 2 hingga 4 tahun, mereka makin mahir untuk melompat, mengayuh basikal dan mengimbangi badan. Bagaimana kita boleh bantu untuk merangsang kemahiran motor kasar anak-anak di rumah? Sangat mudah dan pelbagai jenis aktiviti yang boleh kita lakukan. Ibu bapa boleh bina seperti laluan halangan ringkas, menggunakan bantal di ruang tamu untuk anak-anak kita melangkah dan merangkak. Kita juga boleh bermain kejar belon, sangat bagus ya untuk koordinasi mata dan tangan. Selain tu kita juga boleh menari, mengikut muzik ataupun kita boleh bermain bola di padang. Sudah cukup untuk menguatkan otot-otot mereka. Namun begitu, ibu bapa perlu peka dengan beberapa tanda amaran ataupun red flags. Okay? Contohnya, jika badan anak kelihatan terlalu lembek atau terlalu kaku, belum boleh duduk pada usia 9 bulan atau belum berjalan pada usia 18 bulan. Jika anda mendapati tanda-tanda ini, jangan panik. Okay, kita dapatkan pandangan daripada pakar seperti terapis cara kerja ataupun doktor pakar kanak-kanak untuk intervensi awal. Ingatlah ya, mama abah sekalian, perkembangan anak bukannya satu perlumbaan. Setiap anak mempunyai garis masa mereka yang tersendiri ya. Tugas kita adalah memahami, membimbing dan memberi sokongan yang selamat. Okey, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa boleh tonton lagi video-video lain yang menarik, yang seterusnya supaya setiap episod perkembangan anak-anak boleh kita pantau. Okey, jumpa lagi.